Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar di dahan condor. Guna lintasan tanda keselamatan. Ibu bapa dan murid selamat menyeberang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami gerak-gerak SIS. Kami mendapati murid yang tidak melintas di kawasan yang sepatutnya. Melintas dengan tidak berhati-hati, bahkan ada yang melintas tanpa tahu orang dewasa. Jadi kami mengambil inisiatif untuk mengemukakan beberapa cadangan bagi penyelesaian masalah yang kami hadapi. Pertama, kempen kesedaran perlu dijalankan secara berterusan melalui talimat, poster, media sosial dan perhimpunan sekolah untuk mendidik murid serta ibu bapa mengenai cara melintas yang betul. Kedua, pihak berkuasa boleh memasang papan tanda amaran yang lebih besar dan jelas sebelum kawasan zebra lain serta menambah lampu isyarat pejalan kaki atau lampu berkelip supaya memandu lebih peka. Ketiga, pengawal lalu lintas atau anggota rela boleh ditempatkan pada waktu puncak untuk membantu menguruskan pergerakan kenderaan dan pejalan kaki. Selain itu, ibu bapa sendiri perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak dengan sentiasa menggunakan zebra line dan berhenti sejenak sebelum melintas jalan. Kesimpulannya, keberkesanan menggunakan zebra line bukan hanya bergantung kepada kewujudannya, tetapi juga kepada kesedaran, disiplin dan kerjasama semua pihak. Sekian dari kami, Gerak-Gerak SIS.